Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan kembali lagi kita ke podcast Muiz Saber musim 2 episod 1. Dan saya Abi sebagai host baru anda pada hari ini. Pada hari ini kita berjaya menjemput katakan seorang ikon dakwah San Muhammadiyah ataupun penceramah yang sering berceramah di daerah Sabak Bernam, iaitu Ustaz Zainullah. Baiklah Ustaz. Ustaz boleh ceritakan sikit background pelajaran Ustaz? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama sekali terima kasihlah pada pihak TV PSS atas kesudian untuk bersama-sama pada kali ini. Baik, sedikit sebanyaklah tentang latar belakang pengajian. Jadi untuk latar belakang pengajian di sekolah menengah, jadi sebelum ni Ustaz belajar di di Ma'had Muhammadiyah Lelaki di Kota Baru, Kelantan. Selama lebih kurang dalam 7 tahun belajar di sana. Dan kemudian selesai di sana Ustaz sambung pengajian dalam tempoh 6 bulan di Kolej Universiti Darul Quran Islamiyah di Terengganu. Dan kemudian setelah itu melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar lah dalam bidang Usuluddin Hadis dalam tempoh 4 tahun bermula daripada tahun 2008 sehingga tahun 2012. Kiranya Ustaz dah lepasan graduan Universiti Al-Azhar lah ni? Ya, betul. Okay. Kalau dikatakan bab menceritakan tentang ilmu ni, Ustaz Zainullah memang tak dinafikan lagi lah kemahiran dia. Tak situ saya teringat Jumaat yang sebelum ni, iaitu Bilal dah habis azan tapi tak ada khatib. So saya nampak itu Ustaz Zainullah berdiri terus ke depan dan berkhutbah tanpa teks. Betul Ustaz kan? Itulah yang so, macam Ustaz memang daripada kecil ke memang dah pandai bercakap ataupun Ustaz latih sikit-sikit? Oh tak, sebenarnya kalau mengikut kepada dari sudut kemahiran bercakap ni, sebenarnya sewaktu di sekolah menengah memang Ustaz ni bukan jenis orang yang suka bercakap dan bukan jenis orang yang daripada kalangan kepimpinan murid lah. Sebab kalau kita sebut tentang kepimpinan murid ni, biasa orang yang suka bercakap kan, orang yang memang dah ada kemahiran pengucapan awam dan seumpamanya. Tapi Ustaz bukan daripada background yang sebegitulah. Cuma bila berada di peringkat Universiti Al-Azhar ni, kita menyertai beberapa bentuk ataupun kaedah usrah dan juga program-program persatuan dan seumpamanya yang menyediakan platform-platform yang melatih ataupun yang yang mencungkil bakat-bakat kita lah untuk untuk contohnya kita sebut tentang inilah dari sudut bercakap di hadapan ataupun pengucapan awam dan seumpamanya. Itu sahaja. Maknanya dari sudut bukan dari sudut orang yang dah memang biasalah sejak daripada remaja dan semua, tak ada. Cuma yang kat Al-Azhar tu yang melatih tu seterusnya dengan badan rasmi Al-Azhar yang official ke ataupun pelajar-pelajar yang buat? Itu di peringkat satuan pelajar lah. Okey, kita balik kepada fokus utama kita menjelang bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan ni di mana orang semua beramal dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan pada bulan Ramadan juga kita tahu ada satu peristiwa agung yang merubah tamadun manusia, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran. Ustaz, bila pertama kali Ustaz dengar perkataan nuzul Al-Quran ni, apa yang terlintas di fikiran Ustaz ataupun apa maksud nuzul Al-Quran ni bagi Ustaz? Okay, baik. Terima kasih sekali lagi atas persoalan yang untuk sama-sama kita kongsilah pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan satu tajuk yang sangat dekat sebenarnya dengan diri kita lah, khususnya keberadaan kita di dalam bulan Ramadan ini, iaitu satu peristiwa yang berlaku yang dinamakan sebagai nuzul Al-Quran. Jadi bila kita sebut tentang nuzul Al-Quran ataupun dalam bahasa mudahnya disebut sebagai penurunan Al-Quran, yang mana peristiwa penurunan Al-Quran ni para ulama' dia telah membahagikan kepada beberapa proses lah. Yang pertama, penurunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauhul Mahfuz, yang mana penurunan ini Allah Taala sahaja yang tahu. Manakala yang kedua yang disebut penurunan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ataupun dalam bahasa mudahnya kita sebut sebagai langit dunia, ataupun dalam bahasa ataupun istilah yang lain disebut sebagai mawaqi'un nujum, ataupun tempat peredaran bintang-bintang ataupun cakrawala lah, planet dan seumpamanya. Manakala yang ketiga adalah penurunan daripada
langit dunia kepada Nabi SAW yang diturunkan secara beransur-ansur selama dalam tempoh 23 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita sebut tentang nuzul Al-Quran yang berlaku di dalam bulan Ramadan ni, yang lebih penting yang kita nak sentuh ialah penurunan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara inilah yang Allah sebut di dalam Al-Quran yang biasa kita dengar ayat ni, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, iaitu bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran itu yang menjadi keterangan bagi manusia dan juga petunjuk-petunjuk yang menerangkan tentang petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi apa yang kita boleh faham di sini dari sudut penurunan Al-Quran itu, dia bukan hanya sekadar dia menjadi satu orang kata apa, satu peristiwa yang tercatat, tetapi dia memberi satu makna yang sangat besar kepada kita tentang nuzul Al-Quran itu sendiri. Sebab itu biasa kita dengar peristiwa nuzul Al-Quran ini dikaitkan dengan satu peristiwa yang lain juga yang berlaku di dalam bulan Ramadan, iaitu peristiwa Badar Al-Kubra ataupun peristiwa peperangan Badar lah, yang mana peristiwa peperangan Badar ini berlaku pada tanggal 17 Ramadan. Dan penurunan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu wahyu yang pertama daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, ayat yang kita makruf lah, kita tahulah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat, yang mana juga berlaku pada 17 Ramadan. Jadi di situ ada satu kaitan yang sangat besar kepada kita. Dan ada setengah ulama yang menyebut tentang penurunan Al-Quran, nuzul Al-Quran itu berdasarkan kepada satu ayat daripada awal juzuk 10. Kita tahulah awal juzuk 10 kan, wa'alamu annama ghanimtum, ada satu ayat disebut wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an, iaitu dan tidaklah diturunkan apa yang kami turunkan itu ke atas hambanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran yaumal furqan, yang mana Al-Quran itu menjadi lambang yaumal furqan, iaitu hari yang memisahkan. Yaumal furqan yang menjadi pemisah di antara yang benar dan juga yang salah. Yaumal taqal jam'an, ala wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an, dan begitu juga Al-Quran itu diturunkan yang menjadi lambang kepada hari berlakunya pertemuan di antara dua pihak, iaitu disebut dua pihak di sini ialah iaitu pihak daripada kalangan umat Islam dan juga tentera musyrik. Jadi di situ bila kita sebut tentang nuzul Al-Quran, dia bukan hanya sekadar untuk kita memahami nuzul itu, maknanya bila di dalam bulan Ramadan kita kena banyak membaca Al-Quran, bertadarus dan seumpamanya. Itu memang sebahagianlah daripada budaya yang kita buat. Tetapi yang paling penting, kita ambil satu pengajaran daripada hadis Nabi lah, yang Nabi kata apa? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Itu makna tadarus yang sebenar. Iaitu Nabi kata apa? Dan tidaklah berkumpul akan seseorang itu ataupun sekelompok umatku, Nabi kata, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bukan sekadar membaca yatlu ayatullah, bukan sekadar membaca ayat Allah, maknanya Al-Quran lah, dan dalam masa yang sama mereka bertadarus. Jadi di situ ada dua perkara yang penting yang di-highlightkan oleh Nabi. Yang pertama disebut tentang tadarus, membaca yatluna, dan yang kedua adalah tadarus, iaitu saling mempelajari. Maknanya bila kita sebut baca, dalam masa yang sama kita mempelajari. Dan bila kita sebut belajar, tidak semestinya dari sudut mempelajari hukum tajwid berkait dengan Al-Quran itu sendiri, tetapi dalam masa yang sama kita mentadabbur, kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, itu pun sebahagian daripada konsep tadarus yang diajar oleh agama kita. Tadi ada sedikit kemusykilan Ustaz. Ustaz ada kata tadi wahyu pertama turun surah Al-Alaq, dan perkataan pertama sekali turun ialah Iqra. Kenapa yang turun pertama sekali adalah Iqra, sedangkan time tu Nabi tak pandai membaca Al-Quran? Baik, itu soalan yang sangat baiklah sebenarnya. Kalau ikutkan memang menjadi satu persoalan. Kenapa wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi kita yang menceritakan tentang bacalah
wahai Muhammad, ketika mana Jibril datang memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata apa? Ma ana biqari, aku tak boleh membaca dan tidak tahu menulis. Memang kalau mengikut sejarahnya, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang nabi yang bersifat dengan ummi, dan perkara ini juga dinyatakan dalam sirah sebagaimana Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti disebut dalam kitab dia Fiqhus Sirah. Satu kitab sirah yang kita maklumlah, tentang Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kata dalam muqaddimah ataupun pendahuluan, memang Al-Quran ini diturunkan dan orang kata apa, diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, dalam keadaan baginda adalah seorang yang bersifat dengan ummi, tidak tahu membaca dan juga tidak tahu menulis. Jadi daripada ungkapan ini, maka kita boleh simpulkan bahawasanya di dalam Al-Quran itu sendiri sebenarnya dia bukan hanya dari sudut apa yang kita sebut sebagai al-ayatil maqru'ah, maknanya ayat-ayat yang dibaca, tetapi di sana juga Al-Quran mengajar kepada kita satu lagi kaedah yang disebut al-ayatil manzurah, iaitu ayat-ayat yang kita lihat. Maknanya bila kita lihat, tak semestinya perlu dibaca. Jadi sebagaimana itulah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala suruh kita merenung dan melihat, bukan hanya sekadar membaca. Walaupun dalam ayat daripada surah Al-Alaq tadi menyatakan supaya bacalah wahai Muhammad, tetapi sebenarnya dalam Al-Quran kita lihat selain daripada apa yang kita baca. Maknanya bila kita sebut kita baca daripada tulisan, daripada perkataan dan seumpamanya, tapi bila kita sebut melihat, maknanya dari sudut renung. Contoh, kita ambil satu ayat dalam Al-Quran, Allah sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu merenung ataupun kamu melihat wahai Muhammad, bagaimanakah seekor unta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ menunjukkan kepada kita kesimpulannya, walaupun dalam surah Al-Alaq itu menyatakan bahawasanya supaya Nabi disuruh, diperintahkan kepada Nabi supaya baca, sedangkan Nabi tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tetapi dalam masa yang sama sifat ayat Al-Quran itu sendiri dia bukan hanya sekadar dibaca, tetapi ia juga bersifat ayat yang direnung, dilihat, sebagaimana dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala kita sebut tadilah, sebagaimana tentang Allah sebut tentang bagaimana unta diciptakan dan seumpamanya. Jadi secara tidak langsung ayat ini perlu direnung, dan kita melihat sendiri unta. Nak kata bila kita simpulkan ayat tersebut, Allah suruh kita renung unta tadi diciptakan, Allah Ta'ala suruh kita lihat, suruh renung unta tadi diciptakan, ada kelebihan dia bila mana dia berada di padang pasir. Contoh, dia berjalan daripada satu tempat ke satu tempat, bila dia bertemu dengan satu wadi ataupun lembah yang ada air dan seumpamanya, jadi unta ni dia minum air tersebut sehingga sampai ke hujung, jauh perjalanan dia tu, dia berjumpa pula dengan satu wadi. Maknanya nak bagi tahu kelebihan yang ada pada seekor unta, walaupun hanya dengan seekor binatang. Perumpamaan yang Allah Ta'ala suruh kita renung, yang suruh kita lihat di situ, menunjukkan bahawasanya walaupun pada asasnya Nabi begitu, bersifat dengan sifat ummi, tetapi secara asasnya Al-Quran itu sendiri bukan hanya sekadar dibaca, tetapi dia juga adalah sifat ataupun kalimah-kalimah yang perlu direnung, yang perlu direnung, yang perlu diteliti supaya kita boleh ambil pengajaran yang ada daripada Al-Quran itu sendiri. So perkataan Iqra tu bukan saja untuk suruh baca, tapi suruh merenung. Ya, betul. Sebab kita beralih kepada soalan seterusnya. So kita tahu selepas penurunan Al-Quran ni, banyak perkara yang berubah, antaranya masyarakat Arab jahiliah. Boleh Ustaz uraikan sikit perubahan besar dan ketara nampak dalam masyarakat Arab ni selepas penurunan Al-Quran dengan sebelum penurunan Al-Quran? Okey, baik. Okey, berkenaan dengan sirah, bagaimana keadaan masyarakat Arab jahiliah sebelum daripada berlakunya penurunan Al-Quran dan selepas daripada peristiwa itu. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklumlah, disebut dalam banyak kitab-kitab sirah, di antaranya kitab yang paling yang dikatakan kitab sirah ataupun yang kitab sirah yang paling tepat fakta, yang paling bagus dia punya faktanya adalah melalui satu kitab yang namanya Ar-Rahiqul Makhtum, kitab yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri.
Ni di antara kitab sirah yang telah diisytiharkan pada tahun 1300 lebih lah, iaitu di Pakistan. Ada satu persidangan yang berkait dengan sirah Nabi SAW, dan pada ketika itu telah diisytiharkan kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, kitab sirah adalah kitab yang paling tepat dari sudut fakta. Jadi banyak sebenarnya dalam kitab-kitab sirah ni yang menjelaskan tentang keadaan masyarakat Arab sebelum daripada kedatangan Al-Quran dan selepas daripada kedatangan Al-Quran, yang mana kebiasaannya disebutlah dalam muqaddimah kitab-kitab sirah. Yang pertama sekali ialah tentang suasana masyarakat Arab, iaitu suasana masyarakat Arab. Sama ada disebut juga dalam kitab sirah yang Dr. Said Ramadan Al-Buti, dan disebut juga dalam kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum tadi. Permulaannya disebut tentang suasana masyarakat Arab. Jadi ulama-ulama sirah ni biasa dia akan cerita dulu tentang dari sudut kedudukan geografi semenanjung Arab. Mengapa semenanjung Arab ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pusat penyebaran dakwah, sedangkan di sekeliling semenanjung Arab pada ketika itu adanya dua kuasa besar dunia, iaitu kerajaan Rom dan juga Parsi. Tetapi tidak dipilih pada ketika itu, dipilih semenanjung tanah Arab. Dan ulama sirah bincang tentang benda itu, walaupun pada asasnya mereka ni adalah masyarakat Arab jahiliyah. Maknanya bila kita sebut jahil ni, bukan makna mereka ni tak pernah diutuskan Nabi. Sebenarnya kalau ikut sejarah, bermula daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Tetapi bila sampai kepada satu tempoh yang sangat lama, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam nak menuju kepada Nabi Muhammad ni hampir memakan masa selama 300 abad. Barulah Nabi Muhammad dilantik pula untuk menjadi Nabi. Jadi tempoh yang agak lama menyebabkan tidak mustahil lah masyarakat Arab ni dia kembali menjadi jahil. Dan mengikut sejarahnya ada seorang lelaki yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni dia seorang lelaki yang memang dihormati di kalangan orang Arab pada ketika itu, yang mana dialah sebenarnya orang yang bertanggungjawab yang membawa fahaman penyembahan berhala. Jadi kita boleh simpulkan di situ suasana masyarakat Arab jahiliyah yang pada asalnya mereka ini memang jahil, dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan mereka membunuh anak-anak perempuan, dalam keadaan mereka tidak mengiktiraf anak perempuan, dalam keadaan mereka melakukan perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang haram di dalam agama sebelum kedatangan Islam. Tetapi dalam masa yang sama ada juga sebahagian daripada orang Arab yang terselamat, yang tidak menyembah berhala. Tetapi ada pula munculnya individu yang lain yang membawa budaya menyembah berhala tadi yang dinamakan sebagai Amru bin Luhai. Dia bawa patung berhala daripada sebuah perkampungan di Syam, yang mana dikatakan bahawasanya patung tersebut adalah patung yang disembah oleh kaum ataupun masyarakat di zaman Nabi Nuh dulu. Kerana Nabi Nuh ni adalah merupakan seorang rasul yang pertama lah yang diutuskan oleh Allah Ta'ala atas muka bumi. Jadi di situ selain daripada masyarakat Arab jahiliyah ni, selain daripada mereka menyembah berhala, mereka juga menjadikan berhala-berhala ni adanya makanan-makanan yang tertentu lah. Contohnya makanan-makanan tertentu, contohnya maksudnya ada sembelihan-sembelihan yang mereka tidak benarkan untuk diusik. Maknanya binatang-binatang sembelihan tu yang tidak dibenarkan untuk disembelih. Contohnya ada lembu-lembu, adanya unta-unta ataupun kambing yang berumur dalam tempoh beberapa umur yang pada ketika itu tidak dibenarkan untuk disembelih. Kerana apa? Kerana binatang tersebut diberikan kepada berhala yang mereka sembah. Dari situlah datang Hinduism tu, Ustaz? Ya, betul. Maksudnya tak boleh makan daging lembu semua tu. Itu dari sudut sebahagianlah daripada unsur-unsur sejarah dekat situ. Jadi kita boleh kaitkan juga. Tapi nak bagi tahu kepada kita bagaimana rentetan peristiwa tadi, bagaimana masyarakat Arab ni boleh berlaku sedemikian. Ada yang bertanggungjawab membawa fahaman-fahaman tersebut. Dan kemudian sebagaimana yang kita sedia maklumlah, bila Nabi SAW dah diutuskan, maka kalau kita lihat masyarakat Arab ni dia berubah, dia berlaku satu perubahan yang sangat ketara. Dan kita boleh ambil lah beberapa contoh daripada peristiwa ataupun kisah para sahabat, sebagaimana yang kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab.
yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan hidayah di dalam diri dia hanya dengan melalui ayat-ayat daripada surah Taha kan. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Asal Sayyidina Umar Al-Khattab ni adalah seorang lelaki, seorang sahabat yang sangat garang, yang sangat, kita kata sangat bengis lah kalau bahasa mudahnya. Tetapi hanya dengan disebabkan pancaran, campakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Taha tadi, menyebabkan hati beliau menjadi lembut. Sebab itu kalau kita, orang kata apa, kalau kita dengar satu ungkapan hadis lah, yang mana Nabi ada sebut, sebaik-baik kamu berada di zaman jahiliyah, maka dia juga adalah sebaik-baik orang ketika mana dia Islam. Khairukum fil jahiliyah wa khairukum fil Islam. Maknanya sebaik-baik itu maknanya bukan baik orang yang baik, maksudnya baik itu maknanya nak kata waktu zaman jahiliyah tu dia adalah merupakan orang yang paling dikenali dengan orang kata apa, dengan kejahatannya, dengan keburukannya. Tetapi bila Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia untuk memeluk Islam, maka akhirnya dia juga menjadi orang yang paling baik pada ketika itu. Itu. Sekiranya tak semestinya orang jahat ni akan terus menjadi jahat lah. Ya, betul. Jadi saya kata tadi perbezaan antara Nabi Nuh ke Nabi Muhammad lebih dia 300 abad kan. Jadi tak mustahil kita sekarang ni, masyarakat kita sekarang ni semakin tergelincir pada ajaran Islam. Dan ada ramai yang sudah tersesat, dan ada beberapa individu seperti contoh Ayah Bin dan beberapa ajaran sesat ni kan. So Ustaz ada beberapa tips cara untuk mengelakkan diri daripada tergolong dalam orang yang sesat. Okey, baik. Satu soalan yang sangat baik juga, yang mana bagaimana cara untuk kita nak mengelakkan diri kita daripada mungkin terpengaruh. Sebab kalau kita lihat pada hari ini banyak sangat, kita kata ideologi lah, ataupun fahaman-fahaman pemikiran sekular, liberal dan seumpamanya. Jadi pada pandangan Ustaz lah, itu bagaimana caranya ialah kita kena kembali kepada orang kata apa, tanggungjawab ataupun amanah asal yang dituntut kepada seorang Muslim individu, iaitu untuk belajar. Dan bila kita sebut belajar, menuntut ilmu, kadang-kadang ada di kalangan kita yang memahami mana-mana saja ilmu, tak kira ilmu apa, kita belajar. Selagi mana ilmu itu baik, ilmu itu orang kata apa, ada manfaat untuk diri kita, maka kita belajarlah. Ya, memang itu sebahagian daripada pandangan kita, tapi yang paling penting kita mesti memahami di manakah ilmu yang menjadi keutamaan untuk kita belajar. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak memahami keutamaan ilmu yang sepatutnya kita belajar, menyebabkan ilmu yang fardu ain yang sepatutnya menjadi keutamaan untuk kita belajar, kita tak faham. Tapi ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain, kalau kita belajar ilmu muzik contohnya, ilmu-ilmu yang lain lah, ilmu-ilmu yang tak ada kaitan dengan fardu ain, kita belajar, kita bersungguh, kita sanggup korbankan apa untuk semata-mata untuk kejar. Tapi dalam masa yang sama, yang fardu ain kita tak utamakan. Contoh yang kita sebut tentang ilmu fardu ain yang biasalah disebut melalui pengajaran daripada hadis Jibril. Kita pernah dengarkan hadis Jibril daripada hadis 40 Imam Nawawi, yang mana dalam hadis tersebut di-highlightkan kepada kita tiga ilmu yang mesti menjadi keutamaan untuk kita belajar. Yang pertama, ilmu akidah, iaitu ilmu tauhid lah. Yang mana bila kita sebut tentang ilmu tauhid, paling tidak pun kita belajar ilmu tauhid ni dengan dua cara, iaitu melalui satu orang kata apa, satu kaedah yang disebut sebagai ijmali. Ijmali ni maknanya secara umum lah. Kita belajar ilmu tauhid ni dengan cara kita memahami dan kita beriman Allah Ta'ala itu bersifat dengan kesempurnaan, dan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kekurangan dan kelemahan. Ataupun dengan cara tafsili, iaitu dengan cara perinci. Perinci ni dengan makna apa? Dengan makna kita belajar sifat 20. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, inilah di antara budaya yang mungkin agak kurang, iaitu mempelajari tentang sifat 20. Kembali balik, mungkin alah Ustaz, sifat 20 ni kan bukan kita dah belajar masa sekolah rendah dulu apa semua kan, masa tadika dan seumpamanya. Tidak. Sebenarnya perincian untuk sifat 20 tu sangat banyak, sangat luas. Sebagaimana yang diterangkan oleh Asy'ariyah dan juga Imam Asy'ariyah dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang merupakan penyusun kepada ilmu ilmu sifat 20 tadi. Jadi kita kena kembali balik. Dan yang kedua adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni sebab apa penting menjadi fardu ain? Sebab ilmu fiqh ini adalah ilmu yang mengajar kita untuk tahu halal haram, baik buruk, mana yang adil, mana yang zalim.
Jadi kalau kita tak belajar ilmu fiqh, macam mana kita nak tahu halal yang haram? Betul tak? Macam mana kita nak tahu yang mana yang baik, yang mana buruk? Sebab itu Imam Malik pernah sebut, dia kata, man tasawwafa wa lam tafaqqaha fahuwa zindiq, wa man tafaqqaha wa lam tasawwafa fahuwa fasiq. Barang siapa yang kata apa, yang hanya bertasawuf tapi dia tidak berfiqh. Maknanya apa? Dia belajar ilmu penyucian jiwa tetapi dia tak belajar ilmu tentang halal dan juga haram, baik buruk betul. Maknanya dia adalah merupakan seorang yang zindik, ataupun kita sebut sebagai orang yang mudah terjerumus ke dalam bentuk kekufuran. Dan disebut lagi, barang siapa yang hanya sekadar berfiqh, maknanya dia belajar ilmu halal haram tapi dia tak belajar ilmu penyucian jiwa yang kita sebut sebagai ilmu tasawuf tadi, maka dia mudah tergelincir untuk melakukan dosa-dosa yang kecil. Jadi sebenarnya kita kena kembali balik untuk kita memperkasakan diri kita supaya kita tidak tidak terpengaruhlah dengan fahaman-fahaman sesat tadi. Sebab kita sebut tadi, macam saudara pengusi sebut tadi tentang fahaman ayah pin, ajaran sesat lain dan seumpamanya, sebenarnya ajaran-ajaran tersebut lahir daripada mana? Lahir daripada mana? Daripada apabila seseorang itu dia tidak mempelajari ataupun dia tidak memahami ilmu akidah, ilmu tauhid dengan sebenar-benarnya. Itu sajalah pandangan saya. So, dapat simpulkan bahawa kita bukan saja perlu belajar akidah, kita kena ambil dua-dua, akidah dan fiqh. Dan satu lagi ilmu tasawuf. Bagus. Saya ada soalan. Kita sebagai masyarakat sekarang ni, mereka lebih membaca Al-Quran tapi kurang memahami makna Al-Quran tu, Ustaz. Apa pandangan Ustaz tentang orang sebegitu? Okey, baik. Jadi berkenaan dengan isu yang kita sebut pada hari inilah, ataupun pada masa kini, yang kita lihat orang kita ni lebih berlumba-lumba untuk membaca Al-Quran dan berlumba-lumba untuk menghabiskan banyak mana. Maknanya berlumba siapa yang paling banyak untuk habiskan, tapi dalam masa yang sama tidak berusaha untuk mempelajari ataupun mentadabbur Al-Quran itu sendiri. Jadi sebenarnya kita tidak ada masalah dan kita galakkan sebenarnya orang yang membaca Al-Quran. Dan dalam Al-Quran sendiri pun menceritakan tentang kelebihan orang yang banyak membaca Al-Quran, dan begitu juga disebut dalam hadis-hadis yang menyatakan orang yang membaca Al-Quran ini sentiasa diingat ataupun sentiasa bersama dengan golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena kembali balik kepada matlamat Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan yang Allah Ta'ala sebut tadilah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada sekalian manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjadi keterangan daripada petunjuk-petunjuk dan menjadi pemisah di antara perkara yang benar dan juga perkara yang salah. Jadi bagaimana kita nak mencapai matlamat daripada ayat tersebut kalau hanya sekadar kita membaca dalam masa yang sama kita tidak memahami. Jadi inilah yang menjadi satu benda yang mesti kita titik beratkan pada zaman kini. Supaya bukan sebenarnya kita nak lahirkan ramai daripada kalangan mufassirin, tidak, tetapi sekurang-kurangnya menjadi satu kewajipan untuk diri kita untuk kita mencapai matlamat ataupun objektif daripada apa yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu kepada kita. Allah. Jadi kesimpulannya, peristiwa nuzul Al-Quran ini bukan sahaja pasal penurunan Al-Quran, tetapi titik perubahan besar kepada tamadun manusia. Jadi kita sekarang kita jerumus, dan cara untuk kembali kepada ajaran Islam sebenar adalah dengan mempelajari tasawuf, akidah dan ilmu fiqh. Kalau macam dulu-dulu susah nak belajar benda ni, tapi sekarang saya dah senang sebab ada media sosial. Ya, betul. Banyak ceramah-ceramah yang boleh dengar secara dalam talian, kan. Jadi sayang sekali masa sudah mencemburui kita. Terima kasih kepada Ustaz Zainullah kerana telah sudi memberikan ilmu dan berkongsi ilmu. Banyak sebenarnya ilmu saya dapat yang saya tak tahu sebelum ni, dan saya tahu daripada Ustaz. Semoga perkongsian pada hari ini memberikan pengajaran dan supaya agar kita menjadi orang yang lebih menghargai, memahami dan mendalami Al-Quran. Sekian saya, terima kasih.